Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Netizen meluahkan rasa kurang senang melihat watak dan lakonan pelakon Ukasa Senros menerusi drama bersiri Bisik Asmara. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di media sosial, seorang pengguna thread menyifatkan lakonan Ukasa atau nama sebenarnya Nick Zaris Ukasa Nixon, 34, agak melampau dengan statusnya sebagai seorang ibu tunggal. Bila penggambaran Nia, gaya lakonan menjengkalkan, terlalu berani tanpa batas. Adakah hanya sekadar lakonan atau memang karakter sebenar dia? Geli tak tahu kenapa. Mungkin sebab dia ibu kepada seorang anak kot. Lepas ni, kalau watak anak dara, penyondol, tolong tawarkan kepada pelakon yang berstatus bujang. Bagaimanapun ciptaan tersebut meraih perhatian, seorang lagi pengguna thread yang tampil mempertahankan pelakon berusia 34 itu yang banyak memberi bantuan kepada peniaga kecil semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam kehidupan sebenar, saya tak rasa dia macam tu. Kalau betul Kamal Adli tak sayang sangat pada Ukasa. Seingat saya dia baik. Masa PKP dia tolong ramai peniaga kecil. Dia bagi review makanan percuma pada mereka. Bagi publicity untuk makanan tempatan. Dalam setiap kehidupan seseorang pasti ada kebaikan mereka sendiri.